Zabit Magomedsharipov. Holy shit is this guy? And how many times did you hear? Inilah fighter MMA yang paling unik, kreatif, berseni dan penuh dengan kejutan. Namanya ialah Zabit Magomedsharipov. Lahir di Dagestan, Rusia. Dari kecil dia sudah dilatih dengan gulat tradisi Dagestan. Kemudian dia mendalami seni bela diri wushu sanda. Inilah yang menjadikan gaya bertarungnya luar biasa berbeza. Bila masuk UFC, Zabit terus mencuri tempuan, tendangan akrobatik, kuncian yang pelik-pelik dan kombinasi yang sukar dijangka. Ramai peminat menggelarkannya ninja dari Dagestan. Dia kumpul rekod hebat dan selangkah lagi dia bakal ke perebutan kejuaraan kelas featherweight. Ramai percaya dia berpotensi menjadi juara dunia. Namun, di kemuncak karirnya, Zabit terpaksa bersara awal kerana masalah kesihatan. Sampai sekarang, peminat masih menyebut nama Zabit Magomedsharipov. Walaupun bersara, nama Zabit tetap legenda. Bukan sekadar kerana kemenangan, tapi kerana dia jadikan MMA tampak seperti seni.